3. Wajak lah yang anak maju macam ni. Cepatlah, buat sikit je, kejap je. 1, 2, 3. Wah, cepatlah. Dah betul lah tu. Okay. Sekali je. Sekali je. Okey, 1, 2, 3. Betul-betul lah. Cepatlah. Jadi gitu. Kita akan umumkan di Annual Awards. Kita akan umumkan siapa yang terpilih untuk kita punya talent tetap untuk tahun 2026 dan juga barisan talent aktif, talent AI. Wow. Dia bukan barisan talentnya tu, talent aktif. So maksudnya talent yang masih lagi dalam. I tak ikut daus I tak ikut daus, saya ikut cari you Okay. Wow. Gila bab. Ya. Gitu. Ada orang tanya pasal kembar kandil. Kenapa kembar kandil? Ada orang tanya, ada kandil ada kembar ke? Dia ada. Mal kodok kembar ada. I still learn about you. Cantiknya Kak Bella. Ya Allah, aku dengar tak make up, togel muka macam ni, kau cakap cantik. Tak tahulah korang ni. Cantik lah. Jaga hati ke apa? Sebabkan muka togel lah cantik. Ya ke? Wow. Awesome. I tak jadi Slay, okay? I jadi you I jadi you. Rasa nombor 10 video terbaru. Vlog ni orang tak nak tengok. Kenapa korang tak nak tengok vlog? Padahal vlog lah orang nak tengok. What the hell? Kenapa dengan Alif tak apa kita orang nangis tengok konten Irfan? Kenapa konten Irfan? Tengok sekejap. Ada gunung yang terlalu tinggi. Kena nyanyi lagu tu. Batch 2 bila masuk? Minggu ni batch 2 masuk. Sebulan lepas tu batch 3 masuk. Lepas tu Annual Award. Dan time tu awak boleh tahu siapa yang talent permanent. Talent permanent dan talent aktif untuk tahun 2026. Wow. Gitu. Tak boleh macam tu. Wow. Macam mana style 1, 2, 3. Wow. Okay. 1, 2, 3. Bila annual dinner? Bulan 12. Bulan 12. Ya, hidung saya bocor. Do you bocor? Ya, semua ni. Tu lah. Tampal lah. Tampal bocor juga. Happy by the way, Happy Deepavali kalau ada orang India dekat dalam ni tau. Happy Diwali. Happy Deepavali. Kita dekat sini dah main mengecun tadi rumah depan kita. Ayah kata ayah tengah bakar lemang. Oh ya ke? Sebab esok hari raya ayah. Okay, Yang, apa yang kita nak buat hari malam ni, Yang? Tahu lah, diorang nak ke tak nak. Malas saya cakap. Nak lepak mamak lah? Nak ke tak nak tu? Lepak mamak. Nak ke tak nak? Lepak mamak. Ada bunyi mercun tak kat sana. Baru lepas. Baru je lepas. Baik, calon partnership. Apa tu? Apa? Sekali lagi awak komen. Nak cari tu jauh. Mana? Jauh. Biar saya boleh komen. Ni apa partnership sementara jadi calon partnership terbaik tak? Okey. Partnership sementara boleh jadi calon partnership terbaik tak? Okey, tak boleh. Okey. Partnership sementara untuk tahun ni kita ada satu award baru kita buat masuk. Okey. Partnership sementara tak akan dikategorikan partnership terbaik. Sebab apa? Partnership sementara je. Tak sampai sebulan pun. Sebulan lah kita letak. Jadi dia tak boleh nak fight untuk yang dah setahun. So, apa yang kita buat kat sini, kita akan buat partnership sementara terbaik. Gitu. So, ada jugalah award untuk partnership terbaik tapi sementara. Betul. Sayang, you perasan tak? Sekarang ni lagi 2 bulan je yang nak tahun depan. Ya ke? Ya. Umur Adam nak meningkat ke ya? Umur you nak meningkat. Habis tu I ni 31 tahun depan macam mana? Saya dah serius ke? Congrats sayang. Asalkan tak dapat tua kan? Tak nampak tua lah. Wow. Akak Bella tak buat YT ke? Tak. Saya tak bagi. Kenapa saya tak bagi? Urus business you lah. Sebab saya ada bisnes saya sendiri. YT tu macam bila saya macam bosan, banyak idea, saya buat YT. Tapi kalau sekarang ni saya banyak bagi idea kat budak-budak ni. Betul. Baik. Hai Mal, Mama hati je Mal. Mama Firasya sekali.
Firashas Aina dan Mal Kodok. Rumah hati. Mal, kita tak sempat lagi nak main kad, Mal. Kita erti main tea. Kau tak pandai main tea, Mal. Aduh, pandai. tak payah jadi lelaki, Mal. Kenapa Mal Kodok tak pandai main tea? Siapa calon superstar? Tak boleh lah review calon superstar. Mana boleh. Yang penting apa yang Bella cakap, unexpected. For now lah. Calon superstar tu sebenarnya tak ada dalam AI pun. Faham tak? Sebenarnya Oh, pandai-pandai. Pandai-pandai je. Okay. dia Tema annual tahun ni kita buat nanti lah. Sabar. Oh, mana boleh bagi tahu. tak boleh. Baik lah. By the way korang, untuk event AI tahun ni, dia ada special sikit sebenarnya. Tapi saya tak boleh beritahu apa. Saya yang akan handle everything untuk event AI. Saya tak nak semakkan kepala otak suami saya. Bukan Saya sebab I buat tak bagus, you cakap. betul, you buat tak bagus. Sebab tu tahun lepas Bukan event tak bagus. habis tu You kena faham, low budget. low budget. Okay, so sebab tahun ni bajet Bella, tahun lepas Alif punya duit sahaja untuk event AI team. Oh, tahun ni budget you? Of course lah. Everything? Not everything, Oh. okay? Oh, half-half lah. Ya, lebih kurang macam tu lah kan? Oh, yeah. Dia ni. Betul lah. Dan kita baik tu sebab apa kan? Okay, tak. Okay. So, tahun ni untuk event AI, dia ada X. Apa? So, duit tu, bajet tu datang daripada Bella, duit Bella dan duit Alif. So, untuk tahun ni, Kita buat besar lah sikit. kita event tu, macam mana program tu apa semua. So, saya nak Alif macam, you cakap je apa you nak dalam event tu. So, I tambah. I nak penyanyi Indonesia. Dan kita bikin kita jadi suka. Dulu ada rambut kepang buah, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat ada tambah manis, pulang rantang dari mana? Aduh, ada najang terlalu gaya, pasang gaya depan kakak. Apa you ni? Balik. Kakak tak bola balik. Kita nak panggil tu. Kita nak panggil dia, insyaAllah ada rezeki. So insyaAllah korang doakan Bella untuk invite dia. Saya tak akan menghampakan suami saya untuk event AI tahun ni. Sebab tahun lepas bukan saya yang handle. Oh, tahun lepas mengecewakan lah bagi you. Mengecewakan itu you yang kena kecam. I kena kecam sebab pakaian. Ya. Tapi jalan Event tu berjalan dengan lancar tau. event tu speaker out. Speaker out, memang lah. Puncak kacir event tu. Event tu dia bukannya pasal I kena kecam. Bukan. Okay. Maksudnya perjalanan event tu. Okey lah. Flow event tu tak okey. You tahu tak kita bagi tahu award 20 award kan? 20 award tu kita diri bercacak Okey situ. lah. Sepatutnya tak boleh. Kenapa tak boleh? Speaker pecah tak You rasa best. letih, kaki you krem. Duduk lah bawah. Kenapa nak duduk Kenapa naik? saya naik atas? Ada, I memang nak bagi 20 award tu. Jangan tipu. Saya nak cakap penat kaki I gini-gini apa semua. Memang penat, tapi itulah lumrah dia. Tapi tahun ni kita akan bagi, kita takkan lah. Kita akan bagi award yang besar award je. yang besar sahaja. Yang penting kita akan invite ni yang. Kita akan invite editor yang selalu edit video kita tu yang. Kita memang invite editor kita satu. Maksudnya editor yang TikTok. Kita panggil editor TikTok. Kita orang tak kenal, tapi kita akan invite sebab dia edit video kita cantik. Itu tak yang ni yang. Yang mana? Pasal satu hari tu ada fans club kita tu. Kita bagi setiap orang dengan partner fans club. Ini dan ini nama MC dan lagi seorang fans AI team. Yang ni dia edit video Bella, Alip dengan anak-anak dah lama dah. So, diorang ni memang dan untuk talent juga saya bagi slot untuk diorang yang invite. Weh, Nashri Rosli. Celi, aduh esok transfer. Tak apa. Esok transfer duit dia. Dia sekarang ni dia lipat I ni sekarang ni. Barang I dia tak hantar I. So tak payah transfer lagi Tak payah lagi. Tunggu barang I sampai dulu. Okey dah. Tak boleh. Wey, bagi naga. Dia cuba ambil hati I ni. Okey, Celi, ingat kena bagi barang Alif dulu, barulah Bella boleh transfer esok. You cakap macam tu yang I baru tadi message dia. Oh, iya ke? Aduh. Okey lah, tak payah transfer dulu lah. Oi, ambil hati betul ni. Cukup. Okay. Alright. Kalau kita invite Celi tu kan mesti dia bosan. Even no dinner.
Celeh, kita orang tanya dululah. Kita orang ni macam malas. Kita orang tahu Celeh ni jiwa lain tau. So kita orang tanya dululah. Nak ke tak join event kita orang tahun ni? Dia kena mari. Biar dia duduk kalau, gitu lah. Kalau dia tak datang, maksudnya dia bukan kawan you lah kan? Bukan kawan sebilik lah. Kena tengok time takut dia ada drag. Tapi kita tengoklah sama ada dia pentingkan drag ataupun kawan. Memang pentingkan drag lah. Oh, maksudnya maksudnya you tak penting lah. Tak penting. Drag tu penting. Okay. Alright. Okay. Event apa? Event drift. Event drift pula. Sorry, I baca drift. Event annual award AI. Award AI. Macam saya cakap tadi, untuk setiap talent, kita akan bagi diorang bawa fans diorang, dan kita orang pun akan bawa kita orang punya editor TikTok yang selalu edit video kita orang. Dan event tahun ni A to Z Bella dengan Alam yang handle. So rasa gempak lah. Gempak. Confirm gempak. You ingat tak event Ayla Glow dulu? Tapi gini lah, apa kata kalau nak main gempak tak gempak, guna bajet I dulu untuk you buat. Tengok gempak ke tak. Tak boleh, dia semua pasal bajet So bukan sebab salah I, tapi sebab bajet. Kalau you pakai kenapa bajet you tak keluarkan bajet yang I keluarkan event I dulu. Kita tak ada sponsor yang selalunya kalau you perasan kan, orang buat event apa-apa mesti orang minta sponsor. Kalau macam tu kita nak cari sponsor. Kita tak payah sponsor, yang kita hidup tak payah sponsor yang. You tahu tak, kita ni selama yang kita main drift ke apa benda, semua pakai duit kita sendiri yang. Tak apa, kita tak payah sponsor. I settlekan episode. I sekarang ni nampak muka tak malu. Okay, sekarang kita buat event ni memang kita buat video YouTube semua mesti TikTok akan viral lah. Dekat TikTok apa semua mesti akan VIP lah. Siapa yang nak sponsor kita orang, mana-mana nak sponsor event kita orang kan, photo booth ke apa benda, video apa-apa benda tak, memang kita akan promote kau lah. Tak payahlah nak sponsor. Jadi kita akan cari sponsor sebab bajet kita nak besar, jadi kita nak cari sponsor. Tak payahlah. Jadi boleh DM saya. Apa-apa boleh DM. I boleh buat event Ayla Glow. I habis 300,000 baby. Takkan you tak boleh baby. Tapi cakap apa. Okay. Jadi okay. Jadi tak apa. Duit yang sponsor tu dia letak kat I guna duit tu untuk letak bahagian I. Dan you cakap you tak nak sponsor you okay tanpa sponsor. I nak sponsor. Okay. Jadi sekarang ni yang mana-mana nak sponsor boleh DM saya, insya-Allah kita negotiate. First time aku tengok lelaki aku minta sponsor macam ni. Selama aku kahwin dengan dia. Event kita akan buat gempak punya, dan kita buat video YouTube, kita buat video TikTok, dan mesti akan FYP dekat TikTok dengan editor yang YT. Okay, YT. So dia akan naik punya. Jadi yang mana berminat untuk sponsor kita award kita akan sebut Tipa Award. Contohlah award sponsor award ni balang air bertenaga contoh. Award AI Team dibawakan khas, ditenagakan khas oleh AI Tenaga. Saya sebut gitu. Banyak kali kita sebut. Leceh yang jemput Nim 9. Ya InsyaAllah. Nim tak mari lah. Hari tu saya jemput Nim tu kawan kita orang saja je nak gurau-gurau. Saya jemput Nim. Hari tu Nim ada event. Hari tu birthday anak pun dia ada event dekat Brunei masa tu. Nim kat kereta dah cantik sekarang, tak masuk drift apa semua, dah jaga kereta. Nim. Nim. I cakap dengan Nim. Nim main fun ride sekarang. Fun drift. I cakap dengan Nim kalau dia masuk competition, I masuk balik competition. Dia sayang kita, I sayang kita juga. Dia faham tak? Hari tu last dia punya event, tengok macam mana. Tengok macam mana. Ya, kalau korang tahu Nim accident masa drift 2 tahun lepas, teruk kereta dia total loss. 2 tahun lepas ke tahun lepas? 2 tahun lepas. Tahun lepas yang di 1GP di 1GP awal tahun. Apa yang 2 tahun lepas ni? 2 tahun lepas yang. Tahun lepas di 1GP. Jom bet. Jom. 2024. 50,000. Okey. 50,000. Oh, dia tak payah sebut harga pula. 50,000. Okey, tak nak. Sayang, masa tu I baru-baru je macam masa tu I tak pandai tengok. 2 tahun setahun lepas di 1GP sekali ingat I. You main kan. Okay, 2023 I main satu je. Di 1GP yang kereta I langgar yang dekat divider tu kan. Tahun ni punya di 1GP. Okay, tahun ni main tak di 1GP? Main kan? Okay. Tahun lepas main tak di 1GP? Main. 2 tahun lepas mana main? 2 tahun lepas Drift King I seorang je. Sekejap, I tengok Nim punya ni. Ni lah. Nyanyuk. Penyanyuk. Tahun lepas. Tak masa-masa stok Nim. Sekejap ni.
Engkau tak percaya. Gini lah perempuan. Demikianlah perempuan. Ni editnya lagi. Dia punya ni ada SDF lagi. ASDF Drift King dia main. Ya, itu I tahu. Okay, sabar. Mana accident time tu? Sekarang 2000 apa? 2025. Tahun lepas Drift King. I tahulah sebab time tu I masuk top 4 lah. So maksudnya I kena ni lah. You mungkin tak ingat sebab you tak menang di YGP tu. You tak masuk top 4 apa semua. Macam I masuk top 4. Hello, kereta I masuk accident. Tapi untuk Female Drift Challenge FDC I menang, okay? FDC main dengan perempuan je. Main dengan perempuan lah. Kalau I pakai tudung I menang. I drifter bukannya asyik goreng dekat social media je. Acah hebat. I betul-betul hebat, baby. Ada setengah orang tu dia acah je, tapi competition dengan lelaki pun tak masuk. Okay, alright. Aduh, tak payahlah cakap pasal 50k tu. Aduh, korang ni 50,000 lah. Bella baru je lupakan. Aduh, 50,000. Nanti I transfer sekejap lagi, baby. 50,000, baby. Tapi I kena cari balik Apa? I kena cari balik. Betul ke tak post tu? Memang tahun lepas. You check live stream je lah. Ada orang cakap buatlah award intro. Macam mana nak buat award intro tu? Okay. Saya akan cuba, insyaAllah. Tak, maksudnya apa? Award intro tu intro yang terbaik. Okay, intro macam YouTube yang terbaik. Ada yang beza. Kan okay, contohnya siapa yang berbeza? Harry pun berbeza dah. Daripada OG sampailah new gen. Contoh dulu lah. Banyak je beza. Ingat tak tu? Aris beza. Datuk. Ni Harry gini. I tahu. Okay, Harry macam mana Harry? Sekejap. Datuk tahu. Kau kecung. Mana? Dia tak konsisten dengan dia intro punya intro dia. Macam mana ni? Betul. Dia tak konsisten dengan dia punya intro. Sebab kalau perempuan kan semua sama kan? Tak sama. Okay, lelaki mungkin lain-lain kan. Perempuan, siapa yang the best intro sekarang? The best intro untuk perempuan. Tika pun intro dia lain. Tika macam ni lah intro, lupa dah. Disclaimer. Agak channel kalau sekarang lupa ni kat saya ada. Perempuan lebih kurang dia punya intro. Tak perlu. Dia gini. Dia ada benda ni. Okay, contohlah. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Ni masuk intro tu. Oh, yang ni ke? I ingatkan yang dia cakap hey guys. Bukan. Cakap lah yang tu. Faham? Apa yang sampai kosong sampai 15,000 ni korang? Diorang mengharap yang Mengharap apa? Makosha. Makosha. Abang kita tengok macam mana. Kalau saya tak apa, kita tengok macam mana dulu. Umur mal berapa dah? Umur mal bawah pada I. berapa? 20 berapa? 26. Semua bawah. Even bawah. Daus bawah setahun. Daus bawah setahun. Tahun depan Daus maksudnya 28. Mal rasa 26 Melu apa Melu muda lagi. Aina pun muda lagi. Tak untuk lelaki. Tak bola balik. Oh, batuk. Orang tengah lah mace. Saya dah post lah video di YT. Awak tak tengok ada lagi. Korang pergi dekat YT Alif. Orang siap dah menganjing saya sekarang. Nampak? Buka je. Nampak? Sekarang ni kita menuju ke pantai untuk nampak sedih pula aku. Nampak sedih pula. Mana masih I-team? Oh ni. Sabarlah. Oh. Apa tu? Oh ni Melu ada dak daus. Mal ada daus dengan ni, daus dengan Melu. Apa tu? Kak Bella,
Jal, sorry autopik. Akak pakai apa untuk cover rambut tu? Ini anak tudung, tapi anak tudung ni dia sampai sini. Dia sampai sini. So dia boleh cover. Betul? Okay. Be, Gano nak jadi kaya. Tak ada jawapan untuk benda tu. Dia kaya apa? Budi bahasa, kaya apa? Dia kaya ni banyak sebenarnya. Kaya dengan adab, kaya. Dia banyak jenis kaya. Malkosha atau Karina? Siapa tu? Jangan tanya saya Malkosha atau Karina. Saya akan jawab Malkosha atau Karina. Saya akan pilih kedua-dua sekali. Cuma Karina ni dia dah bukan legend. Apa orang panggil dia? Dia dah macam pas Pas apa Dia macam dia benda yang lalu. Malkosha dia trending macam tu lah. Dia benda yang baru. Macam Karina dia daripada dulu lagi dan sekarang pun macam tak lapuk di zaman lah. Dia gini je, jangan tanya saya. Saya pun tak boleh nak saya ada jawapan saya sendiri tapi tak boleh nak revealkan apa semua kan. Cuma kita tengok untuk tahun 2026 kalau lah ada rezeki mal apa semua kan. Tengok sebab Kanda pun dia habis pun tahun ni. Kanda pun habis tahun ni. Cuma kita ada benda, kita dah berbincang dengan Kanda jugalah tentang macam mana untuk tahun depan ni. Sebab saya dah cakap dekat Kanda mu drop dulu baru aku akan release semua. You cakap macam tu? I cakap gitu. Mu drop baru aku release semua. Tapi pada pendapat I pula kan. Kanda ni susah nak drop sebenarnya. Memang tak drop pun sebab tu susah. Nak tahu sebab apa? You tengoklah I tu kilang kawi. Ya. Dia boleh pakai baju tu, faham tak? Maksudnya idea tu sentiasa ada benda-benda. Sebab tu ayat I macam tu. Sebab I tahu dia tak boleh vlog. Susah nak vlog. Itu faham. Dia susah nak vlog. Tapi adalah, tak boleh lah, tak fair untuk dia sebab ni orang dah release macam tu. Kita tengok macam mana, kita tengok macam mana. Okay. Batch sampai okay. So sampai bulan 12 ni total ada berapa batch? 3 batch je. 3 batch kan. Sebab betul. Dia dah nak last tahun dah. So ada 12 orang. 4 betul lah. 4 ada 12 orang tanda sementara. AI team batch untuk 1 2 3. Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Cakap lah. Kelakar lah. Kelakar kenapa? Punyalah kita rancak borak yang kita lupa tujuan utama kita apa. Boleh lah ni. Yang paling sesuai untuk kita serapkan dalam talent 2026. Talent tetap 2026, talent aktif 2026. Itu. Faham? Gitulah. Sebab dia batch ni agak lambat sebab kita ada new gen kan. New gen yang baru masuk. Okay. Kita Jangan cakap lah. cakap apa? Cakap lah. Okay, so sebenarnya tujuan kita live ni sebenarnya kita nak Dia macam ni korang. Bella punya TikTok tak boleh live sampai 25,000 like kena ban. So Bella terpaksa lah pinjam TikTok Alif untuk Bella teruskan. Ya. Sebab Bella tengah buat harga murah, RM40 daripada harga RM70. Lepas tu TikTok pula bagi kena ban pula kan. So itulah. dia punya whitening set tu. Sebab Bella tengah buat lagi giveaway iPhone ni. So awal bulan 11 nak announce. Last minggu ni Bella kena live. Lepas tu dah tak ada dah. Tak boleh nak masuk dah. Korang tak boleh nak join giveaway iPhone tu. Boleh lah kita buat kejap. Kita buat kejap. Lepas tu kita borak pasal ni lagi. Lepas tu kita akan borak pasal AI lagi. Okay. So nak tambah beg kuning dulu. Boleh, sekejap. I still learn about life. Kami nak umi dengan Abi. Korang nak dengar pasal AI sekejap Tak boleh benda ni. Boleh. Korang nak dengar pasal AI Nanti I pula sekejap? kena tu restrict nanti. Tak, I tak tunjuk pun. Ni je. Kejap je. Tak ada beg kuning, tak apa. Nampak korang? Bukannya iPhone 17 Pro Max sahaja Bella bagi, dan Bella ada juga bagi sanggup hati duit. Kalau siapa yang bertuah tu. And make sure siapa yang dah beli, korang pergi dekat TikTok Bella, korang tekan video yang ni. Dan korang tengok macam mana cara nak join, okay? Betul. So ni I lah whitening set. Masukkan kejap, okay baby? Tak masuk lagi. Sebab tak ada beg. Whitening set ni.
Okay, boleh lah. So harga